Kita sedang dalam proses membagi-bagikan makanan di salah sebuah perkemahan di Yaman. Kalau boleh tengok sini memang sangat sesak, beratur panjang dan semuka semua mereka sangat mengharapkan makanan. Walaupun hanya satu makanan yang simple seperti ini, semua berebut-rebut. Sama-samalah yang menonton ni untuk sama-sama membantu takat yang kita boleh. Mungkin hasil sumbangan anda tu kita tak nampak sekarang, tapi rupanya kat sini kan, kalau kata bantuan tu banyak, kita boleh bagi semua makan dengan penuh, dengan kenyang lah, dengan selesa. Beliau sebelum ni adalah kerja dia angkat barang, lepas tu ada ditimpa sedikit musibah di bahagian pinggang bahagian depan, lalu menyebabkan dia tidak boleh bekerja lah. Sekarang ni untuk menyara anak-anak dia minta bantuan dengan kawan-kawan dia lah, serba sedikit, yang mana beliau ada anak 6 orang lah.